So sekarang saya nak dapatkan shade yang ketiga. Shade. Aku sembelih juga ayam lagi kot. Colour tengok tadi kita tambah. Nama putih je basically. Tambah putih je bagi dia lagi cerah, lagi cerah. Sorry ada ayam depan tu. Kita kembali lagi. Part 2. Hari ni kita akan paint sampai hujan turun. Hujan turun, kita berhenti. Deadline kita adalah hujan. So hari ni kita akan berperang dengan hujan sikit lah. Sebelum kita mulakan, kita kena ada ayak pun tak ada. Ayak tak ada. Ambil ayak set. Okey, kita dah jumpa ayak kita. Ini bukan ayak ayam Pak Gembus. iPad kita. Kita dah ada tempat stand iPad hari ni. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan video. Macam tadi kan, pada pertandingan pun macam ni lah kehidupan seorang artis, affiliate dan sebagainya. Keluarkan brush, dengar bunyi satisfying ni. Kita tak pernah detail sangat, kita nak illusion tu. Sebab kalau kita nak detail, kita nak takak lah gambar. Nampak detail lah, betul lah. Hari ni saya plan macam nak siapkan sini dan sini. Kalau sempat saya nak masuk bahagian bawah ni. Harap-harapnya sempat lah sebelum hujan. Mulakan. Untuk first saya akan gunakan brush ni, size 14. Okay, nampak? Kita punya colour tak kering-kering, nampak? Sebab kita tutup. Itulah pentingnya kita seal kita punya palette kita. Bagi sini gelap sikit, so kita kena campur biru sikit untuk dapatkan warna purple. Sebab di situ dia ada line cahaya dia. Okay, so bahagian ni saya nak dia gelap lagi daripada bahagian sebelah ni. Nak gelap lagi, saya campur biru sikit je. Dia gelap dah. Dia gelap dah. Dia ambil kegelapan dia. Wow. Okay, ini sikit. Okay, looks good so far. Boat jet ski kita saya rasa dah siap dah ni. Cuaca pun amat baik sekali. Kita ada dalam lagi 1 jam lagi untuk kita teruskan painting ni. Rasanya bahagian bawah, bahagian horizontal bawah, bahagian foreground ni boleh siap ni. Jom kita colour untuk capybara yang kedua. Ni kita buat member dia ni pula. Member dia ni. Jadi member dia ni, colour lebih kurang dia je. Jadi kita pakai colour mana balik hari tu? Kita pakai colour ni balik. Kita buat apa dulu? Macam saya ajak sebelum ni. Base colour. Colour yang paling gelap dulu. Okay, jom kita colour yang paling gelap je dulu. Adik saya cakap, cikgu dia kata, warna gelap ni colour waktu las-las. Dia tak betul, dia tak salah pun. Seni ni kan bebas. Tapi dia ikut personal preference orang tu lah. Ada orang dia suka pakai baju ikut belah kepala dulu. Ada orang suka pakai baju ikut belah kanan dulu. Tapi end up dia punya goal dia apa? Memakai baju. Sama lah macam ni. Kita colour gelap dulu ke, colour cerah dulu ke, end up dia untuk mewarna juga, betul tak? So kalau saya pakai untuk gelap dulu lah. Sebab gelap ni lagi senang lah. Sebab kita boleh letak colour cerah dekat atas dia. Macam tu lah. So close up lah. Okay, so kalau kat dalam ni, kalau dekat member ni, yang mana yang paling gelap adalah dia punya tangan dia, bahagian bawah ini, dia punya kawasan sini bawah ketiak dia, bahagian mulut, mata dengan belakang ni. So kita kena colour bahagian tu dulu. Saya ni kalau boleh saya nak minimalizekan penggunaan brush saya. Kalau boleh nak pakai satu brush saja yang guna. Supaya kita boleh
memupuk disiplin lah kat diri kita ni. Kalau untuk colour yang kedua pula, saya campur warna putih sikit dan warna kuning sikit. So sekarang saya nak dapatkan shade yang ketiga. Shade. Aku sembelih juga ayam lagi kot. Colour tadi kita tambah nama putih je basically. Tambah putih je bagi dia lagi cerah, lagi cerah. Sorry, ada ayam depan tu. Kalau kat atas dia bulu-bulu dia kita buat kemudian. Kita penuhkan je dulu. Kalau lidah dia saya tak mau nampak fake sangat merah tu, so saya akan campur dengan coklat sikit. Nampak? And then kita letak. Dia dah kuih nampak lah tu. Kita masuk part mata dia dulu. Ni dia nampak macam terlalu bold sangat kan. Cover dia balik. Ambil balik warna coklat. Warna kuning balik. Jadi seterusnya saya akan membuat bahagian laut kat bawah. So kalau nak start bahagian laut, kita start gelap dulu lah. Ingat, start daripada gelap dahulu. Untuk laut kita pakai colour yang sama sahaja. Kita pakai colour yang lebih kurang je. Saya cubalah campur sikit dengan merah. Cuba campur sikit dengan coklat, okay? Colour sikit. Ni untuk bahagian-bahagian gelap lah. Dia punya stroke di sini lah. Stroke sini tu. Dia macam usuk wheelchair di sini tu. Okay, belah ni belah. Langit dia kita nak warna orange sikit. Jadi pantulan dekat air tu should be orange juga lah. Kita dah sediakan warna orange tu. Nak warna, kita campur apa warna lah. Tapi dia boleh satu lukisan lah. Indahnya seni tu. Kalau macam tu, lepas tu kita start sentuh dia. Kita sentuh sikit je. Tapi macam tak cantik pun. Ombak-ombak kita buat macam ni. Baru kita ambil colour cerah lagi. Turun. Kita buat turun dia. So nampak efek-efek ombak tu sikit. So ni kita nak buat bahagian splash air kat sini juga. Tapi sebelum kita nak splash dia, kita kena buat base colour juga. Colour base dia, supaya nanti bila kita splash, kita nampak splash tu naik. Kita ambil colour yang macam kekelabuan sikit. Campur je. Colour random je. Nampak? Okay, biar ada biru-biru sikit. Bising dah budak-budak main bola. Saya dulu Hindu jugalah. Kenangan. Saya dulu kalau main bola, saya keeper, kena jaga balang gol. Tuan bola dia adalah kapten. Yang badan besar sikit dia keeper, tapi tak. Stereotip tu dah berubah bila main saya. Saya kurus tapi saya keeper. Saya kaki bangku juga dulu. Jangan risau. Dia nampak macam kotor tapi hati bersih. Lepas tu pun kita tuang warna putih. Hujan. Tak apa. Kita berlumba dengan hujan ni. Kita letak space Hindu je. Kita kena cepat. Dekat motor boat ni kita letak je. Random line tu. Hujan gepi balik. Hujan tu mengajuk. Kita tak apa. Dia nampak macam comot, tak apa, jangan risau, kita buat dia. Sampai apa yang lawak sangat tu. Sama. Ni dah function. Kita buat base colour tu. Kira dah rasa nak terpercik ayam tu. Tapi relax lah. Jadi inilah hasil untuk part 2. The next day. Selamat pagi. Hampa dah kena tipu. Saya akan sambung video ni. Takkan ada part 3, jangan risau. Panas weh, tak melawak.
Panas nak mampus. Tapi tak apa. Kita layan je. Ini adalah lukisan semalam. So, marilah kita sambung. Panas tu. Nak buat kerja apa? Mata sepek macam ni. Tak nampak apa. Jom kita sambung kat dalam lah. Okey, kita telah kembali semula di dalam. Dah kalau buat artwork kat luar mata macam ni. Macam mana nak buat? Tahu tak? Dah, dalam pun boleh buat artwork lah. Jangan risau. Jom kita sambung buat langit. Saya janji. Video hari ni akan habis video kali ni. No part 3, no part 4. Don't worry, okay? Okay, sekarang dekat garisan horizontal ni. Tu dia garisan horizontal. Garisan horizontal ni dia supposed to be cerah. Kat sini pun cerah. So, saya ambil warna kuning, letak, kita campur merah sikit untuk hasilkan warna orange. See? Dia warna orange sikit lah. So, let's start colour. Colour ni juga kita letak dekat bahagian sini. Kita nak bagi nampak natural. So kita letak sikit kat bahagian sini. Gabungan dua colour kuning dan juga orange, kita boleh dapat colour-colour sunset. Sebab senja itu misteri kan. Jadi sekarang saya nak buat bahagian atas ni warna violet, purple cerah sikit. Biru, merah dan putih banyak. Okey, kan dah jadi dah warna violet. Senang je nak campur-campur colour ni. Kita letak. Okey, kita nak buat macam cerah kan, tapi bila letak atas tu jadi gelap. So tak apa. Nanti kita campur warna cerah sikit. The next day. Jadi macam mana hampa nampak? Bahagian atas ni dia dah penuh dah. So kita punya goal yang pertama dah siap. Penuhkan dah siap dah. So sekarang ni kita nak tambah bahagian highlight pula. Kita nak buat bentuk-bentuk yang macam awan. So kalau nak buat bentuk-bentuk macam awan ni dia senang je. Campur putih-putih sikit tadi tak cukup terang. Kita jangan panik je. Tidak. Dia tak cukup terang situ. Kita tambah putih je lagi. Everything ni buat. Macam bahagian sini. Ni dia ada highlight sikit. Dia ada highlight kat setiap awan tu. Kat sini sikit. Satu tips terakhir, warna-warna yang kita dah gunakan dekat langit tu, warna cerah kat langit tu, kita letak dekat hujung-hujung kapibara juga. Contohnya Two hours later. saya rasa itu sahaja untuk siri kapibara ni. So terima kasih kepada yang dah order. Terima kasih sebab menonton. Bye bye.